Cakap Pool, nama masih Pool lagi. Pool, kita punya melody ni, set dia kat sini ni, set kopitiam ni kita nak robohkan dah. Okey. Tapi 2 minggu sebelum robohkan ni, kita nak masukkan satu special appearance, Karakter baru untuk pairing dengan Kak Oji. Sebab kita nak tukar dah set ni. Jadi saya cakap dengan dia, macam Mandi, aku karakter apa? Mamak Teh-Tarik lah kan. Yelah kalau ikut penjelmaan dia tu kan, lebih pada mamak lah. Lebih sesuai di situ. Tak, kita nak twist dia, Kak. Aku nak kau pakai Cheongsam. Lepas tu kau punya dialect tu style Cina. Nama kau Apek. Lama. Jadi arwah Abang Madi yang bagi nama Apek ni. Karakter tu lah. Memanglah dia lah yang create benda tu. Jadi dia cakap tapi ni 2 minggu je trial tau. Okay, alright. Lepas tu saya yelah, bila kita time benda-benda macam tu, kita tak tanya pasal gaji. Buat je lah. Kita nak mileage. Yes. Kan at least ada opportunity. Melodi tu. Lepas tu okay, saya pun buat lah. Buat 2 minggu settle dah. Tiba-tiba diorang management panggil, Madi cakap, Pool, aku pening ni. Kenapa? Set tu tak boleh roboh. Kenapa? Diorang nak besarkan lagi. Sebab rating meletup. Sebab kan ada watak tu. Nah, setahun kontrak. Ismadi ni pernah Astro.